Baru-baru ini saya jumpa kenalan lama saya dan dia bertanya kepada saya, adakah simpanan satu keperluan ataupun satu pilihan? Soalan yang menarik dan saya akan kongsikan kepada anda kenapa kita perlu ada simpanan yang kukuh untuk diri kita. Bukan kita tak mampu, tapi ramai orang menganggap simpanan itu adalah satu pilihan. Apabila ada duit lebihan, barulah kita alihkan simpanan. Bukan sebab kita tak mampu, tapi bukan nampak ia adalah satu keperluan. Selagi ada gaji, setiap hujung bulan, kita akan gunakan titisan duit yang terakhir sehingga habis. Itu benda yang biasa yang orang buat. Namun, bayangkan satu hari nanti anda tidak mampu untuk bekerja. Lebih pahit lagi, anda diberhentikan bekerja secara tiba-tiba. Saat itu anda akan terfikir, sebenarnya simpanan bukan satu pilihan, tetapi satu keperluan untuk anda gunakan di masa hadapan. Bermula walaupun serendah RM100, anda akan nampak hasilnya di masa hadapan. Walaupun sedikit, nilainya besar untuk diri anda. Jika tak boleh simpan dalam bentuk duit, tukarkan dalam bentuk emas. Ya, emas. Emas kekalkan nilai dan mudah untuk kita cairkan bila berlaku kecemasan. Dan satu lagi kelebihan emas adalah kita kurang nafsu berbelanja bila kita simpan dalam bentuk emas. Setiap gram ataupun setiap ringgit yang kita simpan hari ini adalah berguna untuk masa hadapan kita. Berminat untuk mulakan simpanan emas pertama anda, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas pertama anda. Follow saya akan kongsikan lebih banyak lagi tentang emas dan bagaimana untuk gunakan emas dalam hidup anda.